Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat para penonton yang menyaksikan rakaman ini. Berdiri saya di hadapan lensa ini bukan untuk menuturkan kata-kata kosong, melainkan untuk menyampaikan sebuah mesej kebangsaan menerusi pidato bertajuk Rukun Negara. Panduan kita Tonggak Nusa Sejahtera. Para penonton sekalian, pada tanggal 31 Ogos 1970, terhasillah sebuah ikrar keramat selepas berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ikrar ini dinamakan Rukun Negara. Ia bukan sekadar 5 baris ayat yang dihafal di perhimpunan sekolah, tetapi merupakan kompas hala tuju sebuah bangsa yang berbilang kaum. Izinkan saya mengupas 3 rukun utama yang menjadi pasak teras kesejahteraan negara kita. Fokus pertama pidato saya mencakupi rukun yang paling asas, kepercayaan kepada Tuhan. Agama adalah benteng rohani. Tiada satu pun agama di dunia ini yang mengajar penganutnya untuk membenci atau merosakkan keharmonian. Melalui prinsip ini, kepelbagaian kepercayaan di Malaysia, sama ada Islam, Buddha, Hindu maupun Kristian, dilihat sebagai kekayaan moral, bukannya pemisah hubungan. Apabila setiap insan berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing, terlahirlah individu yang berintegriti dan menghormati sesama manusia. Tanpa pegangan agama, nilai kemanusiaan boleh goyah lalu membuka pintu kepada perpecahan. Jelaslah, kepercayaan kepada Tuhan ialah tiang seri yang mengukuhkan jiwa setiap rakyat Malaysia. Menginjak kepada gagasan kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen adalah pasak pemerintahan negara kita. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong merupakan payung naungan dan lambang perpaduan seluruh rakyat tanpa mengira kaum maupun fahaman politik. Kesetiaan ini adalah manifestasi kasih kita kepada tanah air tempat kita berteduh. Apabila institusi beraja dihormati, kestabilan dan kedaulatan negara dapat terus dipertahankan daripada sebarang anasir luar. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Penonton yang bijaksana, fokus saya yang ketiga berteraskan rukun keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi tanah air yang digubal untuk melindungi hak setiap warga negara, daripada hak asasi, kebebasan bersuara hinggalah keistimewaan setiap kaum. Keluhuran perlembagaan menuntut kita untuk menghormati dan menumpukan ketaatan kepadanya. Apabila kita menjunjung perlembagaan, keadilan sosial terjamin dan tiada pihak yang bertindak sewenang-wenangnya. Perlembagaan inilah yang memastikan setiap rakyat berasa selamat dan dihargai di bawah bumbung Malaysia. Para penonton yang saya hormati, rukun negara tidak boleh dibiarkan sekadar menjadi lafaz di bibir semata-mata. 3 rukun yang telah saya rungkaikan tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan, harus dihayati dan dijaga dalam kehidupan seharian. Biar bersilang pendapat, jangan sampai berpecah belah. Biar berbeza latar belakang, tujuan kita tetap satu, Malaysia yang damai dan sejahtera. Bunga raya mekar setaman, indah dihias di atas meja. Rukun negara panduan zaman, rakyat bersatu, negara berjaya. Sekian sahaja pidato daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menyaksikan rakaman ini. Salam hormat dan sampai jumpa lagi.